Siapa dekat sini badan lemau dan tak bertenaga? Sini Mimi share 3 tips badan kekal bertenaga semasa bulan puasa. Yang pertama, elakkan makan makanan yang tinggi karbohidrat semasa sahur sebab nanti insulin naik mendadak dan tenaga korang cepat drop. Yang kedua, jangan biarkan badan korang bermalasan sepanjang hari. Korang bangunlah dan bergerak setiap 1 ke 2 jam walaupun hanya berjalan ringan. Kalau asyik duduk je, mana badan tu tak lemau? Yang ketiga, waktu sahur korang boleh makan makanan yang tinggi protein sebab makanan tinggi protein tu membantu untuk kekalkan tenaga dan kawal nafsu lapar. Jadi, korang boleh ikut 3 tips yang Mimi bagi tadi kalau korang nak kekal bertenaga sepanjang bulan puasa. Bagi siapa yang nak lebih bertenaga, bersemangat, tak lemau dan tak lesu lagi, korang boleh cuba Energy Max Coffee ni. Dia boostkan lagi energi korang, memang korang takkan rasa lemau, lesu dan letih lagi. Korang boleh dapatkan di beg kuning sekarang.